Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk kepada beberapa cyber trooper pro kerajaan telah melabel saya kerana menunggang isu Pakcik Petai. Saya bagi tahu pertama sekali, saya Cikgu Bat, tapi dalam atas kertas nama dia Badrul Isham Syahrin, Ketua Bahagian Bersatu Podikson. Kejadian tersebut berlaku dalam Podikson dan jarak rumah saya dengan kejadian tersebut, kalau berlari tak sempat peluk, sangat dekat. Itu yang pertama. Kedua ialah isu dia yang saya nak bagi tahu ni isu polisi. Sekali lagi saya sebut, dia bukan sekadar Pakcik Petai. Betul Pakcik Petai dianiaya, tetapi persoalan dia ialah polisi kerajaan. Saya ambil dua contoh. Contoh di peringkat pusat, Tan Sri Anwar Musa pernah pegang sebagai Menteri Wilayah, di mana di BKL bawah dia undang-undang sama, di BKL yang sama, penguatkuasa yang sama. Polisi menteri menyatakan bahawa kuat kuasa undang-undang. Macam mana nak kuat kuasa undang-undang? Yang tak ada lesen kena dilesenkan. Jadi semua penguatkuasa turun, tolong orang isi borang lesen. Saya ingat lagi imej di mana menteri sendiri turun menyerahkan lesen, sampai ada makcik peniaga kecil nasi campur sujud syukur, bersyukur dengan menteri sendiri datang kedai dia. Okey, baik. Tetapi hari ini di BKL yang sama, undang-undang yang sama, apa berlaku? Bertumpuk sampai gigit-gigit tangan bagai, kan? Maknanya polisi. Kita di Negeri Sembilan kita pernah ada Tok Mat Asad, jadi menteri besar. Ketika dia di menteri besar, sebelum dia cerita pasal langau, apa namanya ni, mencari DAP apa semua tu, sebelum tu lah dia elok budak dia, orang dia tu kan, dia telah membuat polisi. Orang semua boleh meniaga, jangan kotor, jangan halang orang, tak ada masalah, meniaga lah, nak tambah pendapatan keluarga. Akhirnya PBT yang sama, penguatkuasa yang sama, semua tak ada masalah. Tetapi hari ini kenapa? Hari ini persoalan dia ialah rejim pemerintah, sama ada di pusat ataupun di negeri, mereka mengamalkan sikap kesombongan. Akhirnya Menteri Besar pula keluar kenyataan baru ni, tolong jangan salahkan penguatkuasa. Kita tak salahkan penguatkuasa, yang kita salahkan kau Aminuddin, kerana polisi kau akhirnya penguatkuasa melaksanakan. Penguatkuasa ni bertugas ketika Menteri Besar dia nama Muhammad Hassan, tak ada masalah. Jadi isu tunggang tak tunggang, kita perjuangkan isu tersebut. Sekurang-kurangnya saya turun, saya cuba bantu, saya cuba facilitate, kan, dan kita sama sekali tidak mengamalkan sikap tonggeng-tonggeng tinggal. Baik. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua ialah berkenaan dengan ramai orang terlepas pandang. 4 hari lepas di sebuah kawasan Felda di Johor, Felda Inas, Bandar Tenggara Johor. Apa berlaku pagi subuh itu? 2 orang pelajar, Nur Hazim Kamaruzzaman 17 tahun dan Nur Alif Ikhwan 16 tahun telah meninggal di tempat kejadian. Pelajar ni dia naik motor pergi sekolah, adik-beradik naik motor pergi sekolah, dia elak lubang dan terlanggar lubang dan akhirnya dia meninggal di tempat kejadian. Dan yang menarik ironinya, apa yang berlaku ialah Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur, Exco Kerajaan Negeri Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang in charge dalam isu jalan, isu fasiliti ini, dia terus keluar surat khabar, dia panggil media, pergi tempat kejadian, maki-maki orang, dan dia marahkan orang itulah, marah orang ini. Saya bagi tahu, saya juga lama di Johor sebelum ini. Johor memang ada banyak masalah jalan, dan khususnya di Felda Inas ni, jalan-jalan tersebut memang teruk, dan aduan dah dibuat, kerajaan buat pekak. Johor adalah satu-satunya negeri di mana duit maris, duit maintenance jalan raya nak maintain ni diserahkan kepada konsesi. Dia buat satu konsesi, di mana konsesi ni pula
Dia tak payah tender lah. Kalau kita PBT lain, negeri lain, dia ada cabut undi, ada tak. Ini dia serah semua pada satu konsesi, dan kita semua tahu dia bukanlah rahsia. Ada siapa di belakang konsesi ini, yang akhirnya road maintenance jalan di seluruh negeri Johor ni sangat teruk. Mereka boleh maintain bertahun-tahun. Isu kematian ni adalah kerana kerajaan yang pekak, termasuk esko kerajaan negeri tersebut. Isu kematian ni adalah kerana rasuah dan salah guna kuasa menutup semua kelemahan ini, kerana konsesi ini kita percaya ada kepentingan dengan orang di belakang konsesi itu. Justru itu berhenti berlakon. Kepada esko berhenti berlakon. Saya sangat terkesan, bukan apa, saya tengok video di mana selepas saja matahari terbit, orang lalu, orang nampak dua kanak-kanak pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 4, adik-beradik. Ni puasa, nak raya 2 hari lepas. Saya ada anak. Saya rasa sangat terkesan, dan ini satu benda yang biadab. Kau turun nak raih kepentingan politik, kau mama selama ni aduan pergi mana? Jadi kerana itu, saya bagi pihak pembela tanah air merakamkan simpati kepada keluarga ini dan mengajak rakyat melihat benda ini dengan lebih besar lagi. Okey. Cikgu tentang isu peta, tentang isu kuil, cikgu dah bagi statement tak nak masuk campur. Ketua Pemuda main bayang. Macam sekarang dah ada penyelesaian dan isu hotel, cikgu melihat. Okey, seperti yang saya sangka, Anwar akan jadi hero. Dia akan jadi hero kesiangan nama dia. Saya bagi tahu siapa dia Jekyll. Jekyll ni, DAP pernah buat laporan polis terhadap Jekyll kerana kronism. Jekyll ni dulu dengan Datin Sri Rosmah Mansur very living each other. Itu persepsi atau pandangan PH bagi. Malah dia bagi tahu bahawa kalau kita memerintah besok kita akan siasat Jekyll. Dan dia buat laporan polis. Okey, baik. Itu Jekyll. Dan dia dapat tanah ni 2014, 2015, di mana ketika itu Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri. Dia cukup mengampu Najib. Hari ini di mana Jekyll? Jekyll mengampu Anwar Ibrahim. Nak buat masjid dan dikenali sebagai Masjid Madani. Tiba-tiba dia jilat betul-betul Anwar Ibrahim licin. Ini cerita kapitalis kroni yang cara hidup ni memang begini. Itu Jekyll. Dua pihak yang bertembung. Satu MIC, satu lagi Pemuda UMNO. Dua-dua ni dalam kerajaan, malah dalam komponen Barisan Nasional. Kamu tak ada grup WhatsApp ke? Mereka cuma jadi hero. MIC kan dah lama hilang. Orang India pun ada ke MIC? Kena buka pula buku sejarah kan. Jadi untuk dia kena jadi juara. Jadi mengambil kesempatan ini, bakar sentimen orang, bakar sentimen masyarakat India, jadi juara. Sedangkan saya nak bagi tahu, Sarawanan pernah jadi menteri kabinet, dan portfolio Sarawanan satu ketika dulu ialah jaga di WKL lah. Jadi ayo Karawale, jangan macam ni. Pemuda UMNO pula seperti biasa, orang yang itu isu kalimah Allah, stokin dan sebagainya, siap keluar pedang. UMNO ni cukup dia hero setengah masa, lawan kes separuh kan. Kalau orang Negeri Sembilan saya faham lah masuk suku, tapi orang Melaka jadi lawan setengah masa. Dan sepatutnya MIC bawalah kuil jawatankuasa. Pemuda UMNO duduklah semeja, runding elok-elok kan. Ini tak bakar sentimen untuk jadi hero. Dan akhirnya hari ini Anwar jadi hero. Anwar kata apa? Buat kuil pindah. Apa namanya ni, lepas tu buat pula Masjid Madani. Anwar tak sabar nak rasmi kerana masjid penuh, dia kata. Saudara, saya bagi tahu kepada UMNO dan MIC, engkau kena bangang. Saya minta maaf kalau pakai ayat yang agak kurang ajar, tapi korang ni kena bangang. MIC, kau kena faham, engkau dah jadi ekstremis India. Orang Melayu tengok engkau ekstremis India. Engkau pergi mana-mana, engkau akan kalah. Undi orang Melayu takkan bagi dekat engkau. Orang UMNO, engkau kena tunggang dalam isu ini. Engkau nak jadi hero, nak ikut skrip Anwar Ibrahim. Kau kena ingat, kawasan-kawasan bukan Melayu engkau takkan dapat undi. Engkau dah lah undi orang Melayu, engkau tak dapat. Undi bukan Melayu, engkau harap transfer vote daripada DAP. Kau ingat kau boleh dapat dengan kau jadi membakar sentimen tak tentu arah ini.
yang akhirnya Barisan Nasional akan mampus dibunuh oleh PH, Anwar Ibrahim dan DAP akan menguasai Medan. Ini perancangan mereka. Tapi itu tak apalah, itu perancangan politik, kebijakan Anwar memperbodohkan komponen sesama mereka. Tetapi akhirnya bagi kita di pihak rakyat, apa kita dapat? Apa kita dapat? Dia berjaya mengalihkan isu. Tak dengar dah orang mengeluh pasal Ramadan barang mahal, nak raya santan, harga santan sama pula naik dengan harga emas, kan? Apa namanya ni, isu daging mahal, tak ada. Isu beras tempatan yang hari tu konon dah hari ni saya beritahu tuan-tuan dan puan-puan semua yang mendengar, pergi ke pasar raya terdekat, kalau boleh jumpa beras tempatan di apa namanya ni, di Port Dickson, hampir semua tak ada dah beras tempatan. Dia ada, ambil gambar sekejap itu pam, tak ada. Jadi kerana itu, isu ini telah digunakan oleh Anwar Ibrahim untuk membangangkan komponen. Isu ni digunakan Anwar Ibrahim suruh DAP dan pemuda UMNO, MIC dan pemuda UMNO bakar sentimen yang akhirnya rakyat tak nampak isu sebenar. Isu dia bukan kuil, bukan masjid, bukan orang nak rampas. Isu dia kita sedang susah, kegagalan kerajaan ini memerintah dan ekonomi yang haprak, penuh data, manipulasi dan penipuan. Jadi adakah mereka ada satu macam mileage kelebihan untuk BN dekat PRKI Kuning ni? Saya merasakan ini kebijakan yang perlu sahabat-sahabat Perikatan Nasional dan sebagainya perlu membawa benda ini, kena sajikan kepada ni MIC ahli parlimen, MIC yang sama lah, yang lawan bagi nak pecah rengkung ni, kan? UMNO, pemuda UMNO ni lah yang kita ini tu, kita Melayu, ketuanan Melayu apa ni? Akmal, bawa tenang, saya rasa dia ni muda daripada saya, kan? Akmal, adik saya ni dengar, kalau benar kamu ikhlas berjuang tu, kampung Sungai Baru bukan sekadar isu penindasan, ia adalah isu tanah reserve Melayu, hak Melayu yang ditindas begitu saja, kan? Mana Akmal, kan? Apa nama ni, cakap kena ikut skrip, ikut prepaid, kan? Prepaid habis tak backup. Jadi saya tak nak menganggap mungkin saya bergurau, mungkin saya kasar di sebenarnya Ramadan ini, dan nak hari raya Idul Fitri kembali kepada fitrah. Madrasah Ramadan harus mengajar kita kesatuan, menyatukan kekuatan, kepentingan ummah sentiasa perlu diletak depan, bukan kepentingan jemaah, kan? Kalau itu boleh difahami, maka hari raya Idul Fitri itu, sekolah madrasah Ramadan itu berjaya kita lalui dengan baiknya, insya-Allah.